kena 4. So bismillah. So kita bermula is ni apa yang saya kata this chapter 4 ni apa yang Imam Nawawi hafal bila dia tengah talibul ilm. Dia kira 4 dengan 5 ni boleh dikatakan macam part of Imam Nawawi punya journey lah dengan hafal. So dia bermula dengan hafal tabbih, which is dalam 4 bulan setengah. Ni apa yang Imam Nawawi nukilkan. Then Imam Sakhawi nukilkan wa ardahu fi sanati 50 qara'tu bi khatil qadi izzi abi Umar ibn Abi Jamrah ibn Jama'ah waqaftu على ورقة بخط الحافظ عفيف الدين أبي سيادة مطري أنه شهد على نسخة صاحبه الفقيه إمام بدر الدين ابن سائق الدمشقي الشافعي من كتاب التنبيه ما مثاله. Kira Tanbih ni Syirazi ke bukan? Syirazi. Kira Imam Nawawi baca khat Qadi Is Abi Jamrah Abi Umar ni, and Imam Sakhawi yang cakap. Tapi dia korok tu. Dia korok baca. Then apa ni dia kira Imam Sakhawi yang baca daripada tulisan tangannya Imam Ibn Izzuddin Ibn Jama'ah. Yang bracket ni is yang tangan Ibn Jama'ah. Yang tunjukkan yang apa ni dia baca dekat khat Hafiz Afifuddin Abi Siyadah Matari. Ni di sana. Alhamdulillah kama huwa ahlu wa rada alayya al-faqih Abi Zakaria Yahya bin Syaraf bin Ibrahim Nawawi. Yang apa ni Afifuddin Abi Siyadah Matari ni dia nampak nuskah sahib Faqih, kira buku tu lah. Kitab Tanbih yang sahib dia siapa ni Faqih Imam Badruddin yang tulis dekat ni. Yang alhamdulillah kama huwa ahluhu arada alayya Faqih Abu Zakaria Ibn Syaraf Ibn Mirah An-Nawawi min awal kitab Tanbih fi fiqh hadza wa ila akhirih. Ni mawadi' dia is imtahantu biha hafizah. Kira dia apa tu test lah apa yang dia hafal. Dalas ala zalik wa azanat bi tikrarihi alayya jami'ihi wa tafsilihi. Kira diberi izin untuk berulang seluruhnya dengan tahsilnya. Wahyu si'alain wafaqani kira boleh amal bihi taufik lah untuk amalnya. Zalika fi majlis wahid, dalam satu majlis. So the sard al-hifz fi majlis wahid. Which is pada zaman hari ni. Hari ni lah. Katabahu Muhammad Ibn Husain Ibn Razin Asy-Syafi'i Hamidan Musalliman Mustaghfiran. Kira yang tulis ni is Muhammad Ibn Husain Ibn Razin Asy-Syafi'i. Kira ni banyak nukilan lah. So kira Raf'il Isr kitab Raf'il Isr qala Syekhuna. Syekhuna siapa? Ibn Hajar. Betul juga. Ibn Hajar. Imam Sakhawi yang guru. Yang kau beli tu mana? Yang kau kat berongkat. Ibn Razin sama juga. Min qablihi Syekh Muhyiddin. Dia ni ada terjemah sikit pasal Ibn Razin. Ibn Razin ni Qadi Qudah. Taqiyuddin nama dia Qadi Qudah Taqiyuddin Abu Abdullah. Kana mimman akhadha an Ibn Salah guru min Salah wa darasa Syamiyah al-Husamiyah. Syamiyah Husamiyah. Betul. Syam. Okey. Wa umma bidar al-hadis al-amma. Wa amma bidar al-hadis al-ashrafiyah. Amma yani apa? Amma ya ummu. ثم ولي قضاء مصر وكان كبير القدر جميل الذكر مات بعد الشيخ ب4 سنين في شهر رجب سنة 80. Bukan starting Ashrafiyah direct tapi Syekhul Hadis Ashrafiyah kan Ibn Salah first. Akhazat kan Ibn Salah. So Ibn Salah dulu. Kira ni guru Ibn Razin Ibn Salah. Baru Ibn Razin jaga. Guru Ibn Razin is Ibn Salah. Okay, betul. Okay, tamam.
Lebih summa. Okey, lepas tu dia sambung. Qala Syekhuna. Qala Syekhuna fi Rafil Isri fi tarjamatihi rawa anhu ad-Dibyati. Dibyati ni kan yang dalam sanad biasa dia. Tapi siapa nama yang full name Dimyati? Nak kena tahu juga. Siapa? Aku ingat. Tak tahu Tapi Dimyati lah. Aku pernah baca juga. Wal Badru bin Jamaah wa min qablihima Asy-Syaikh Muhyiddin An-Nawawi. Intaha kalamu Syekhuna. Dia dekat sanad tu. قال وأخص من هذا أن الشيخ نقل عن ابن رزين في الأصول والضوابط أصول الضوابط كتاب نووي kan dia kat dardiak kecil kata tak pesan. Dan lepas tu semua hafiz tu rubu'an ibadat minal muhazzab fi baki sana. Imam Nawawi juga. Imam Nawawi juga. Qultu Imam Sahawi kata Ad-Darajah Zahabi fi tarikh Islam fi kalami Ibn Attar huna mimma lam أراه في النسخة التي وقفت عليها أنه قال وبكيت أكثر من شهرين أو أقل لما قرأت في تنبيه يجب غسل من علاج حشفة في الفرج أعتقد أن ذلك قرقرة البطن فكنت أستهم بالماء بارد كلما قرقر بطني انتهى كلام قرقرة قلت أدرج الذهبي في تاريخه في كلام ابن عطار النووي مما لم أره في النسخة التي وقفت عليها أنه قال وبقيت أكثر من شهرين أو أقل لما قرأت في التنبيه يجب perut bunyi حشفة قرقرة أعتقد أن ذلك قرقرة البطن. Ni angin ke? Yes. Tak, kata dia growling, rumbling, perut bunyi lah. ثم قال وظاهر أن الحياء كان يمنعه السؤال عن ذلك انتهى. قال وجعلت أشرحه وأصححه على شيخنا الكمال إسحاق المغربي ولزمته فأعجب بي لما رأى من ملازمة الاشتغال وعدم اختلاط بالناس وأحبني محبة شديدة وجعلني معيد الدرس بخلقته لأكثر الجماعة والله أعلم. فصل. قال فلما كانت سنة 51 حججت مع والدي أي إمام النووي حجج مع والده ارتحلنا من أول رجب فحصلت الإقامة بالمدينة النبوية. ni yang dijumpa guru dia. نحوان من شهر ونصف شهر وكانت الوقفة تلك السنة يوم الجمعة. وحكى لي والده أنه من حين وحكى لي أي kat sini siapa? حكى لي Imam Sakhawi والده bapak dia. Maka waliduh li. Wahaka waliduhu li. Bapak walidu man? Dan An-Nawawi. Sabar. Imam Sakhawi dapat jumpa. Tak. Qultu is imam ni. Qultu Imam Sakhawi. Ni belum lagi masuk ni tau. Tak, ni masih Imam Nawawi. Imam Nawawi. Hajjaj tu kan refer to Imam Nawawi. Wahaka li waliduhu. Wahaka waliduh. Saya tak cakap walidi. Dan ada orang yang ceritakan ni. Ni bukan Imam Nawawi punya kalam. Kita tengok annahu min hin tawajjahna min Nawa akhazat al-shaykh humma falam tafaraqhu ila yawm Arafah wa huwa sabir lam yata'awwah qattun. Qultu Sakhawi وكانت هذه حجة الإسلام وفي الكلام الكمال الدميري. كلام الدميري ni ke syarih Najmul Wahaj ke? Najmul Wahaj. كما سيأتي أنه حج مرة أخرى ويستأنس له بقول العماد ابن كثير في تاريخه إنه حج في مدة إقامته بدمشق انتهى. فلما تم الحج يعني حجة الإسلام وصلنا إلى نوى ورجع فهو إلى دمشق صب الله عليه العلم صبا. Nice. حل. وحق لي والده. قلت ولا حدث عليه كما قال الذهبي في سير النبلاء أمارة النجابة والفهم انتهى كلام الذهبي. وحفظ في النحو مقدمة الجاني وفي الأصول المنتخب انتهى. Bahasa Sakhawi tak jumpa kan. Wahaka walidu. Ke Ibn Hajar ni. Ibn Hajar guru dia boleh sempat jumpa lah. Baik Ibn Hajar meninggal bila? Ibn Hajar. Tak ingat. Jawahir Hadur.
Maaf, aku nak malik. Sekejap. Ibn Hajar. Ibn Hajar Asqalani. Sekarang ni. Wanita bilang ni. Kalau nombor 5 actually tengah buat apa? Zikr haji. Hajjul Imam Nawawi. Ada Chan jumpa bapa Imam Nawawi sebab meninggal 852. Ada Chan ni lah. Imam Nawawi meninggal 902. Dan pada zaman tu, tapi meninggal awal. Bapa dia belum meninggal apa. So ada Chan Ibn Hajar. Ada Chan jumpa lah. Kena tengok balik lah dekat yang Ibn Hajar ke Imam Sakhawi? Ibn Hajar. Tak kira Hakali ni. Hakali tu yang bapa Imam Nawawi yang ceritakan dekat Ibn Hajar ke Imam Sakhawi? Ibn Hajar lah. Imam Sakhawi belum jumpa. Memang pasal yang ni tarikh Imam Sakhawi. Oh ni tadi Imam Sakhawi. Sabar. Tak tahu Tengok wafat. Mana wafat dia? Dia tak cerita, dia tak bilang. Dia tak bilang siapa. Pasal bila dah cakap gitu baru kultu dengan Sakhawi. Akan saya hajatul Islam wa fil kalam. Asha walidu syekh ba'dahu nahwa 20 sinin fa innahu mata fi sana 85 wa khalafa qawlu Zahabi fi ta'ishaha. Mana? Oh ni. Imam Nawawi meninggal in the year of 676. 776 masih ke Hijri. tak jumpa. Tapi bapa dia hidup 20 tahun. Tak jumpa juga. Ni dia lahir A31. Ni pun tak jumpa juga. Siapa si ni? Wa kali wa annahu. Siapa yang nikahkan? Siapa yang zaman pada tu? Siapa sezaman dengan Imam Nawawi? Tu. Tak tahu. Atau pada zaman dengan siapa yang nukilkan cerita ni? Boleh jadi lah. Ibn Katsir. Tapi Ibn Katsir dari cerita dari ni tarikh. Tapi ni apa? Tak tahu. Wallahu alam. Okey dia. Faslun. Walam yazal yajtahidu bil ilmi wa yaktafi athara syekh. Tadi sebelum tu Imam Nawawi hafal dalam nahwu Muqaddimah al-Jurjani dengan usul dengan muntakhab Imam Razi. Muntakhab. Then next year walam yazal yashtagilu wa yaktafi athar. Naam, Syekh al-Mazkur siapa? Syekh Kamal Ishaq al-Maghribi. Fil ibadah من الصلاة والصيام الدهر والزهد والورع وعدم إضاعة شيء من أوقاته لا سيما بعد وفاة شيخه فإنه زاد في الاشتغال بالعلم والعمل بحيث ذكر الشيخ لي أنه كان يقرأ كل يوم 12 درسا على مشايخه شرحا وتصحيحا. نسكاديو النووي درسين في الوسيط أي الغزالي وثالثا في المهذب الشيرازي ودرسا في الجمع بين الصحيحين. جمع بين الصحيحين. Kan nyesal kan tak beli. Tak menyesal. Kenapa menyesal? Wa khamisan fi sahih Muslim. Wa darasan fil luma' ni nahwu libni jinniyin fi nahw. Dia dua luma fi islahil mantiq libni sikit. Kau ada islah mantiq? Tak ada. Ni kan luar. Ibn sikit islah mantiq bukan mantiq. Bukan. Luar. Imam Nawawi haramkan mantiq. Okey. Wa darasan fi tasrif
ودرسا في أصول الفقه، تارة في اللمع لأبي إسحاق، وتارة في المنتخب لفخر الرازي، ودرسا في أسماء الرجال، ودرسا في أصول الدين. قال وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل وإيضاح عبارة وضبط لغة، وبارك الله لي في وقتي واشتغالي وأعانني عليه. Naam. Kat sini belajar bahawasanya Imam Nawawi kalaulah letak satu kelas tu dalam 1 jam dan dia ada 12 kelas, jadi dia satu hari tu dah 12 jam 12 jam lah. Half of the dan dia day. bukan belajar je, tapi dia ta'liq ala ma syarahahu syaikhu Atau muskilin. dia yang Basically dia senangkan apa yang susah dengan explain apa yang basically dia tahdir lah dulu. sambil lah. Muzakarah. Naam. Dah. Allahu a'lam. Ni 7. Aku last baca sampai 7. Ni 31 tu aku stop. Aku dekat Minhaj lagi. Belum continue. Minhaj kat mana? Oh, belakang lagi. Minhaj jauh lagi. Minhaj lagi perbahasan dia banyak. Nanti ada part yang berbual pasal Radah, pasal Okay, sikit-sikit dulu. Syarah Muslim, Majmu'. Alhamdulillahirabbil alamin. Nari 16 Rajab. 16 Syaban lah. Kira kena tulis kat sini lah. Qiraah fardi yang qiraah fardi